Saya ni selalu buat kerja dekat dalam bilik, anak pula dekat luar tengok TV. Kadang-kadang bila saya terlampau fokus buat kerja tu, sampai tak sedar nak buat apa dekat luar. Pernah sekali tu kan, tengah-tengah meeting tu, tiba-tiba dengar bunyi pintu rumah terbuka. Sekali tengok anak saya dah pandai-pandai pergi keluar rumah. Risau. Sejak daripada tu, saya terus pasang kamera dekat ruang tamu tu. Bukan sebab nak kontrol sangat, tapi sebenarnya nak pastikan dia selamat. Yang ini, Tapo C260 ni, kamera dia 4K dengan 8 megapiksel. Jadi setiap detail tu memang jelas. Kalau anak tengah main jauh pun, boleh zoom sampai 18 kali tanpa blur. Saya suka tau sebab dia ada auto track. So, kamera akan ikut pergerakan anak secara automatik. Kadang-kadang, saya tengah kerja, tiba-tiba dia lalu depan kamera kan. Sistem terus kenal muka dia. Ada AI face recognition dan dia boleh simpan sampai 20 muka yang dikenali. Sekarang ni, walaupun saya tengah kerja, saya boleh je tengok muka dia melalui phone. Kalau rasa macam dia main jauh sikit tu, boleh je panggil dia melalui app Tapo tu. Cakap terus kat situ. So, tak payah tinggalkan kerja. Pada masa yang sama nak tegur anak, monitor dia pun boleh. Tak ada masalah. Benda kecil je kan? Just pasang kamera dekat dalam rumah. Tapi dengan benda kecil ni lah sebenarnya membantu saya tu buat kerja dengan lebih tenang. Pada masa yang sama, saya tahu anak saya selamat dengan Tapo C260.